batu-batu tengok. Kalau batu-batu yang kecil-kecil tadi Bapak nak ambil. Bapak akan pastikan batu-batu itu besar penumbuk. 2 penumbuk. Dan untuk kesihatan anda, kalau korang ada lebam ke, ada lengan-lengan badan ke, taruh kat api, memang bagus. Ya Allah! Ente dua orang macam unta. Orang dalam penjara tidak ada bising, diam-diam, ente bising-bising. Satu kali anak rajam sama ini batu, pecah itu dia kepala. Musibah itu. Anak rajam sama ini batu, pecah itu dia kepala. Bodoh macam bakal. Sama anak ente tidak takut, sama batu ente takut. Ente mau jamin dua orang? Iya. Marhaban. Ya, Sarjana. Buka itu pintu penjara. Baik, lepas itu dua unta. Baik. Apa yang ditangkap dia unta? Ini dua orang perampok besar. Pencuri. Ente tidak boleh cakap itu macam lah. Ente polisia. Ente mesti cakap baik-baik lah. Ente mesti jaga keamanan. Bukan cari rusuhan. Sekali anak kasih ente sama ini batu baru ente tahu lah. Anak minta maaf lah. Anak ingat sama ente. Ente boleh tolong sama anak. Sekarang ente mau makan sama anak. Dia orang dua orang sudah keluar. Ente dalam masuklah.